Hanya dua negeri sahaja dekat Malaysia ni yang bayar lebih daripada apa yang mereka terima. Jom faham macam mana sistem kewangan Malaysia berfungsi. Okey guys, baru-baru ni saya ada tengok satu sesi PMQT ataupun Prime Minister's Question Time dekat Dewan Rakyat lah, iaitu di mana Perdana Menteri ada bentangkan satu data yang saya rasa memang menarik untuk kita bincang. Sebab sejak kebelakangan ni macam kita tahulah banyak isu-isu ataupun perkara yang dibincangkan mengenai peruntukan kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Jadi especially lah contohnya macam negeri Johor yang kita tahu akan ada PRN tak lama lagi, dan juga negeri-negeri yang mengeluarkan atau menghasilkan minyak, contohnya macam Terengganu, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Okey, jadi kenapa saya berminat nak ulas perkara ni? Lagi satu adalah kerana ia adalah satu statement yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat Dewan Rakyat. Jadi ini adalah satu data rasmi lah. Ini bukanlah satu data yang dia sebut dalam ceramah politik. Kalau ceramah politik kita tak payah layan lah. Tapi disebabkan ini adalah satu angka-angka yang dia persembahkan dekat Dewan Rakyat, jadi kita anggap ini sebagai satu angka yang official lah. Jadi bila saya tengok data ataupun saya bacalah data yang dikongsikan oleh Perdana Menteri tu, saya rasa ramai sebenarnya yang mungkin ada salah faham tentang bagaimana sistem kewangan negara kita berfungsi. Jadi dalam video ni saya nak tunjuk satu persatu lah angka tu, dan juga ataupun angka yang didedahkan, dan paling penting sekali kita kena faham apa maksud di sebalik angka-angka ni. Jadi video ni semata-mata nak faham macam mana sistem kewangan persekutuan ni berfungsi, dan sebab kalau kita faham sistem ni baru senang untuk kita evaluate ataupun kita nilaikan apa saja kenyataan politician selepas ni lah. Right. So, jom kita discuss lah pasal ni. Kalau kita tengok menurut Perdana Menteri, dia kata purata tahun 2023 purata tahun 2023 hingga 2025, apa yang disebut dekat situ, hanya ada dua negeri je yang bayar cukai ni lebih tinggi daripada jumlah perbelanjaan persekutuan yang diterima lah. So maksudnya adalah jumlah hasil, bila kerajaan negeri ni dia kutip cukai, dia dapat hasil tu akan akan dibayar ke kerajaan persekutuan lah. Okey, dan kerajaan persekutuan akan pulangkan balik kepada kerajaan negeri melalui perbelanjaan. Okey, perbelanjaan ni apa nanti kita explain lah apa benda. Tapi dekat Malaysia ni, kalau ikut Perdana Menteri, ini bukan cakap saya, ini adalah apa yang disebut oleh Perdana Menteri. Dia kata dekat Malaysia ni cuma ada dua negeri sahaja yang mana hasil cukai dia yang dia bayar kepada kerajaan persekutuan ni adalah lebih tinggi daripada jumlah perbelanjaan persekutuan yang diorang terima. So they give more than what the federal government spend on them. Basically maksud dia macam itulah. Dan apakah negeri ni? Okey, negeri ni adalah Selangor yang pertama, dan kedua adalah Pulau Pinang. Jadi Selangor ni dia adalah dikatakan sebagai penyumbang terbesar dekat Malaysia ni, dan purata kutipan cukai dia sekitar 43.6 bilion ringgit untuk satu tahun. Ni adalah purata 43.6 bilion ringgit untuk satu tahun. Tapi jumlah perbelanjaan persekutuan, maksudnya federal government spend kembali kepada Selangor ni hanya sekitar 15 bilion ringgit saja. Right. So kalau kita kira 15 bilion itu kita bahagikan dengan 43.6 bilion, so maksudnya kerajaan persekutuan membelanjakan sekitar 34%. 34% 34% sahaja daripada hasil cukai yang diorang kutip dekat Selangor lah. Okay. So diorang kutip RM100 contohnya. Okay, diorang kutip RM100 daripada Selangor, jadi diorang pulangkan balik RM34 kepada Selangor. Tu maksudnya macam gitulah. Jadi dekat situ ada difference berapa ringgit? RM66 kan. So RM66 ni digunakan untuk tujuan lain. Okay, nanti kita discuss lah tujuan lain tu kan. Lepas tu pula Pulau Pinang ni dia ada sedikit perbezaan, iaitu yang mana kutipan cukai purata dia adalah sekitar 10.7 bilion. Right. Jadi berapa kerajaan persekutuan belanja kepada mereka balik? Iaitu sebanyak 7.9 bilion ringgit.
Okay, kalau kita kira kerajaan belanja semula sekitar 74% lah. So 74% daripada cukai yang dikutip dekat Pulau Pinang. Jadi kedua-dua negeri ni dia sebenarnya kita boleh katakan dia sebagai net contributor ataupun penyumbang bersih kepada kewangan negara sebab dia bayar lebih banyak daripada apa yang dia dapat balik. Okey, sekarang kita tengok contoh negeri-negeri lain pula So contohnya Kelantan, kita ambil Kelantan. Kelantan ni purata kutipan cukai dia sekitar 946 juta ringgit saja, tak sampai pun 1 bilion. Tapi Kerajaan Persekutuan belanja balik kepada Kelantan kira-kira 8.9 bilion ringgit. Right. So kalau kita kira ni dah hampir 9.4 kali ganda, lebih tinggi daripada hasil cukai yang Kerajaan Negeri Kelantan kutip lah. So contohnya macam ni 9.4 kali ganda ni, contohnya macam ni. Katakanlah kerajaan dia kutip RM100 daripada Kelantan, tapi kerajaan bagi balik RM941. So kerajaan kutip cukai RM100, kerajaan spend balik kepada Kelantan RM941. Itu contoh dia lah. Jadi ini adalah satu perbezaan yang sangat besar. Alright, it is a huge difference. Now, kita tengok Kedah pula. Kedah ni kutipan cukai dia adalah sekitar 3.7 bilion ringgit. Right? Tapi dia terima pula sekitar 9.5 bilion sahaja. So ini lebih kurang 20 kalau saya kira tu 257%. 257% daripada cukai yang dia generate lah daripada negeri dia. Alright? Terengganu pula. Terengganu selepas kita ambil kira hasil petroleum lah. Okay? Kutipan dia adalah sekitar 2.2 hingga 2.4 bilion. Okay, tapi dia terima 7.8 bilion. Ini lebih 3 kali ganda. Okay, Johor. Johor ni dia sensitif sikit. Tapi saya just quote figure. Saya bukan buat spekulasi ke apa. Tak. Saya quote figure yang di-mention oleh Perdana Menteri tau. Ni bukan figure yang saya memandai-mandai. Tak. Okay, Johor ni menarik. Dia kata, so Johor ni kalau kita tengok dia lebih balance. Dia balance. Dia maksudnya perbezaan dia tak banyak. Dia kutip cukai sekitar 14 bilion untuk satu tahun, tetapi dia terima balik 16 bilion. Jadi dia punya beza tu tak banyak. So kita boleh anggap Johor ni dia agak balance. Okay? So maksudnya kerajaan membelanjakan sekitar 114% lah daripada hasil cukai yang dikutip. So sekarang mungkin ada orang tanya okay, kenapa dia jadi macam ni kenapa negeri yang kutip banyak hasil ni dia tak dapat balik duit yang lebih banyak? Okay? So kalau kita ikutkan siapakah yang paling perform, contohlah sepatutnya dia dapat balik, betul tak? Tapi kenapa dia jadi macam ni? Okay, jawapan dia macam ni guys. Okay, Malaysia ni dia memang menggunakan sistem yang dipanggil sebagai fiscal redistribution lah, ataupun dia adalah sistem pengagihan semula hasil. Jadi benda ni bukanlah baru. Okay, benda ni kalau kita tengok banyak negara maju pun dia buat benda sama juga. So konsep dia macam satu family lah. Okay, bayangkan dalam satu rumah tu ada 5 adik-beradik. Okay, abang sulung dah kerja. Okay, abang sulung ni gaji dia 8,000 lah. Okay. And then adik kedua dia baru nak kerja, gaji dia 4,000. Adik ketiga pula masih belajar dekat universiti. Adik keempat sekolah menengah. Lepas tu yang paling bongsu sekali dia darjah 1. Okay. So kalau kita ikut logik lah adakah mak dan ayah ni belanja ikut siapa yang bagi duit paling banyak? Tak juga kan? Okay. So yang masih belajar ni dia kena bayar yuran lah. Right? Yang sakit tetap kena pergi hospital. Yang kecil tetap kena belanja. Kalau dia kata banyak perbelanjaan lah, contohnya macam kena beli buku dan sebagainya kan. So maksudnya perbelanjaan ni dia mengikut keperluan. Okay, dia mengikut keperluan. Dia bukan semata-mata siapa yang menyumbang paling banyak. So negara konsep negara Malaysia ni pun macam itulah. Jadi Kerajaan Persekutuan ni dia bukan saja dia buat projek dekat negeri yang
Baik cukai tu kita kena ingat kerajaan persekutuan pun dia bayar gaji penjawat awam. Dia buat sekolah. Dia buat hospital. Dia buat balai polis. Dia buat kem tentera. Dia buat jalan raya. Apa lagi? Bekalan air. Bekalan elektrik. Subsidi. Okay, apa lagi? Scholarship. Beasiswa. Okay, lepas tu ada macam-macam bantuan kebajikan lah dan sebagainya kan. Dan semua ni kena ada dekat setiap negeri. Walaupun sesebuah negeri tu negeri tu kutipan cukai dia kecil je. Okay. Cuba korang bayangkan kalau kerajaan cakap negeri ni bayar cukai sikit je. Jadi kita bina satu hospital je. Dia sebab kenapa kita kena bina satu hospital dekat negeri tu sebab dia bayar cukai sikit. Kan? Tak boleh lah macam tu kan. Jadi sama ada dia sikit atau banyak dia sumbang, kita tengok keperluan negeri tu, rakyat dekat negeri tu pasti perlukan rawatan. Kalau negeri tu ada 1 juta penduduk, dia orang tetap perlukan sekolah, dia orang tetap perlukan klinik, dia orang tetap perlukan polis, jalan raya pun dia orang perlukan. Dan sebab itu kerajaan dia kena mengagihkan semula hasil-hasil cukai ni. Okay, mengikut keperluan negeri-negeri tu lah. Tapi saya rasa ada satu lagi perkara yang ramai mungkin agak terlepas pandang lah, iaitu angka kutipan cukai sebenarnya banyak dipengaruhi oleh lokasi syarikat. Maksudnya businesses. Ini akan bagi kesan besar kepada kutipan cukai. Sebagai contoh banyak syarikat besar ni, dia punya ibu pejabat HQ dia dekat mana? Of course dekat Selangor dan KL. Betul tak? Walaupun dia orang ada operation lah dekat seluruh Malaysia. Okay, contohnya mungkin ada kilang dekat Kedah, ataupun dia orang ada ladang dekat Pahang, ataupun dia orang ada warehouse dekat Johor. Tapi cukai syarikat tu, okay, mungkin direkodkan dekat lokasi ibu pejabat. Right? Okay. Sebab tu kita kena be very careful bila tengok angka kutipan cukai negeri ni. Dia tak semestinya menggambarkan secara keseluruhan aktiviti ekonomi yang berlaku dekat negeri tu. Kemudian ada juga yang saya tengok ada yang tanya, okay, kalau macam tu Selangor ni rugi ke? Kan? So sebab apa dia bayar kepada kerajaan persekutuan dia lebih banyak daripada apa yang dia terima. Jadi pandangan saya macam ni guys, dia tak semestinya dia rugi. Sebab Selangor ni dia sendiri sebuah negeri yang sebenarnya dapat banyak manfaat daripada pusat aktiviti ekonomi negara. So macam saya cakap, banyak syarikat besar ni dia akan pilih buka operation dekat Selangor. Jadi bila dia buka operation dekat situ, of course lah pekerjaan dia akan lebih banyak, income pendapatan isi rumah akan lebih tinggi, infra pun akan jadi lebih canggih kan, LRT semua kan, yang tak ada dekat negeri-negeri lain. Jadi pelaburan asing pun akan banyak masuk. Jadi walaupun sebahagian hasil cukai dia diagihkan, jadi apa yang hasil cukai yang dapat daripada negeri Selangor ni dia akan diagihkan lah kepada negeri-negeri lain yang lebih memerlukan. Ekonomi Selangor sendiri sebenarnya dia berkembang kerana sebab apa, saiz ekonomi dia memang besar lah. Begitu juga dengan Pulau Pinang, dia akan sentiasa expand dan juga expand. Tapi apa yang lebih penting sekali dekat sini adalah kalau negeri-negeri yang kurang membangun hari ni dapat peruntukan, dapat diperkukuhkanlah dia punya ekonomi, dalam jangka masa panjang diorang pun akan menyumbang lebih banyak cukai dan akhirnya semua negeri akan dapat manfaat. Sebab tu ekonomi kita kena jadi lebih balance. Okay? Dan juga kena continuously grow. Kalau semua pelaburan ni dia hanya tertumpu dekat 2 negeri, 3 negeri, contohnya macam Johor, Penang ataupun Selangor, akhirnya bandar-bandar dekat sini akan jadi compact, sesak. Apatah lagi kos rumah akan naik. Jalan raya pun akan naik. Kalau kita tengok dekat Johor Bahru ni, dia dah tak sama dah. Johor Bahru dah tak sama macam 10-20 tahun lepas. Jalan dia semakin jam. Dekat highway Tebrau tu, kalau kau keluar, kau balik kerja pukul 5, memang kau akan hadap jam lah. Begitu juga dengan jalan ke Ulu Tiram daripada Tebrau tu. Memang jam lah, teruk lah. Jadi benda ni tak berlaku pada 10 20 tahun lepas. Tapi benda ni dah
jadi macam tu, tapi kita faham lah disebabkan oleh aktiviti ekonomi yang semakin pesat. Jadi ada logiknya dekat sini kalau kita tengok kenapa kerajaan ni dia cuba untuk agihkan pembangunan ni kepada seluruh negara, tak tertumpu kepada satu tempat sahaja. Jadi kesimpulannya macam ni guys. Apa yang saya nampak lah, data yang dikongsikan oleh Prime Minister ni, dia bukan nak tunjukkan siapa menang atau siapa kalah. Bukan guys. Bukan nak tunjuk siapa menang, siapa kalah, siapa hebat, siapa tak hebat, negeri mana yang lebih banyak hasil. Bukan juga nak tunjukkan negeri mana yang dipinggirkan, bukan. Sebaliknya, dia cuba nak tunjukkan macam mana sistem kewangan persekutuan ni berfungsi. Ini kita kena faham. Ada negeri yang dia jadi penyumbang bersih ataupun net contributor macam saya cakap. Ada negeri yang dia menjadi penerima bersih, net receiver. Tapi akhirnya semua negeri ni berkongsi dalam satu sistem ekonomi yang sama. Itu kita kena sedar benda ni. Apa yang lebih penting sebenarnya adalah memastikan duit yang dibelanjakan tu betul-betul digunakan untuk rakyat, cekap, telus dan juga bagi manfaat directly kepada rakyat dekat negeri tu. Sebab tu tak kira negeri mana sekalipun, kalau berbilion ringgit ini dibelanjakan tapi projek terbengkalai ke ketirisan berlaku ataupun pembaziran, siapa yang rugi guys? Rakyat lah yang rugi. Saya rasa itu perbincangan yang jauh lebih penting daripada setakat nak bandingkan siapa yang bayar lebih, siapa yang terima lebih. Okey? So apa pendapat korang pula? Adakah sistem macam ni untuk 50 tahun akan datang, generasi-generasi kita yang akan datang ni, ataupun zaman anak-anak kita nanti, wajar diteruskan ataupun patut ke ada formula baru untuk kita buat satu sistem pengagihan hasil yang lebih baik lah di antara negeri? Tulis pandangan korang guys dekat ruangan komen. Dan lagi satu guys, kalau korang masih belum lagi subscribe YouTube channel saya ni, saya invite korang untuk subscribe. Dan jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys.